horornya nasi dia. Nasi goreng keladi purple sotong. Harga dia RM30. Dan aku tunggu punya lama kedai tu Order. Apa yang special kat sini? Nasi goreng keladi purple sotong. Warna purple ke? Risau. Kita nak try yang baru. Bungkus-bungkus. Satu je. Nasi goreng purple. Nasi keladi purple sotong. Aku macam nak berangin tu sebab aku tunggu. Dia buat lama gila. Penat aku tunggu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nasi goreng dia yang warna purple ni. Ya Allah, sotong dia purple. Sotong dia purple ke memang ada sotong warna purple sah? Tu dapat sekali ni. Flavor apa benda ni? Macam manis ni. Dia tak bagi sudu tau. Apa punya kedai ni, dia sudu pun tak bagi. Nasi dia warna hitam aku manisnya. Nasi apa ni? Nasi goreng manis. Lepas tu dia kena letak ni lah. Aku tak letak ni tadi Zahar. Sudu pun tak bagi. Gelas keladi ke? Jual macam gini. Astagfirullahaladzim. Horornya nasi dia. Seramnya. Mistiknya mematikan tak ni. Manis dia nak bismillah. Horornya dia punya. Bismillah. Klinik. Aku nak pergi klinik sekarang. Klinik, cepat klinik. Klinik.